Dah derma duit kad Mak Cik K. Saya dah bagi Yimeng uruskan. Kalau saya ada banyak-banyak duit, tapi tak boleh bersama orang yang disukai, rasanya tak seronoklah. Jadi sekarang kau dah puas hati. Kenapa saya cakap salah K? Tak ada apa-apa. Saya dah cakap dengan kau. Saya rasa selesa bila bersama kau. Sebab saya boleh bercakap terus terang. Saya harap kau pun sama. Adakah ini tentang kita berdua? Tak boleh bagi mak saya tahu jadi kau tak gembira. Sebenarnya boleh bersama kau saya tak kisah apa-apa. Masa untuk bersama kau dah tak banyak. Jadi saya sangat hargai setiap saat bersama kau. Saya akan sentiasa ingat. Tapi ini tak adil untuk kau. Jangan salah faham, saya tak nak paksa kau buat apa-apa keputusan. Bodoh, saya tahu kau faham saya. Tapi saya nak buat sesuatu yang buat kau gembira. Kalau saya cakap, sangat nak pegang tangan kau jalan-jalan. Dan boleh macam pasangan biasa. Jalan-jalan romantik di pantai. Tak tahu boleh ke tak? Saya cakap je kau tak perlu layan. Okey, saya janji. Anggap sebagai hadiah hari Valentine saya untuk kau. Betul betul ke? Encik Juo dah terima gambar K. Dah terima gambar jelas. Saya dah ikut mereka beberapa lama. Mereka jumpa sekali 2 seminggu. Selalu kat kapal layar. Baru-baru ni ada apa-apa kejadian dengan Cik Dong. Saya dapat tahu dia dah book tiket ke Sabah untuk hari Valentine. Teruskan ikut, terima kasih. Kau ni memang seronok dating bawa adik sekali. Tak nak kau makan bekal sorang-sorang. Saya abang kedua kau, ada tanggungjawab jaga kau baik-baik, saya tak nak kau. Bosan selalu suka tiru cakap abang. Tapi cakap pasal dia kau rasa dia lain sikit ke? Lain, saya rasa dia dah terbuka. Dan boleh terima benda baru lebih baik. Ini bagus. Taklah, saya rasa dia dah jadi lebih gaya. Adakah kau nak dia selalu muka masam cakap dengan kau? Betul juga. Susah-susah nak minta tolong. Faham. Terima kasih, awak cakap apa surprise. Tunggu sekejap, nanti tahu. Wah, baru sampai, maaf ya. Sebab ada meeting jadi lambat. Tak apa, kami pun baru sampai tak lama. Maaf, cepat panggil barang HMM, terima kasih. Untuk aku. Buka tengok. Awak bagi aku. Jemput awak malam 14 Februari makan malam dengan aku. Ini akan jadi Valentine pertama kita. Boleh tak, boleh tak? Syoknya awak memang romantik. Surprise yang romantik. Aku takut awak tak ada masa jadi tak berani cari awak. Sungguh menyenangkan, makan tengah hari pun ada surprise. Surprise abang kedua awak memang tak boleh tahan. Surprise boleh buat setiap hari. Contohnya abang dengan kakak ipar walaupun dah lama kahwin. Masih boleh ada surprise. Kalau tiba-tiba jumpa kakak ipar dengan abang di Sabah. Macam mana surprise-nya? Baru-baru ni dua orang tu memang macam pelik sikit. Cadangan awak bagus, aku nak cakap dengan Junian. Anggap mereka tengok honeymoon lah. Cikgu cakap masa Valentine. Boleh lukis kad bagi Daddy Mami. Bagus, awak lukis satu untuk aku. aku pun nak lukis. Bagus juga awak lukis untuk Daddy. Tapi Daddy Valentine ni nak pergi kerja. Nak pergi Sabah. Kalau korang nak lukis cepatlah. Tahu HMM. Tapi Makcik ada tak? Adalah. Wah, cantiknya bunga, cantik tak? Untuk awak, untuk aku. Orang cakap orkid ni bunga yang mulia. Mewakili keanggunan, aku rasa sesuai dengan awak. HMM, terima kasih, memang cantik. Awak rasa surprise tak? Awak tiba-tiba bagi pasu bunga secantik ni untuk aku. Baguslah kalau macam tu awak pun boleh bagi surprise pada abang. Abang nak terbang ke Sabah kerja, tak ada masa teman awak.
Awak boleh terbang cari dia. Beraya Valentine di sana macam mana bagus kan? Tiba-tiba terbang ke sana ganggu dia kerja tak baik kan? Alah walaupun banyak kerja kita masih kena makan. Awak makan malam romantis dengannya. Buat dia gembira sedikit. Kalau dua anak tu macam mana? Mami pergilah. Ada nenek jaga kami. Betul tu Mami pergilah. Lagi ada makcik teman kami. Dahlah sudah diputuskan begitu. Awak pergi beli satu hadiah fikir macam mana nak sambut dengan abang. Apa awak fikir nak lukis apa? Jom sayang tahu awak tak dapat tidur baik beberapa hari ni. Perut pula tidak selesa saya tuangkan susu untuk awak. Terima kasih. Tambahan pula ini untuk awak. Lihat suka tak? Macam mana cantik tak? Maaf ya hari Valentine ni tak dapat teman awak. Patut saya yang minta maaf. Hari-hari ni saya sibuk mengajar mereka buat kerja sekolah. Tak sempat beli hadiah untuk awak. Asalkan awak tak marah skim hadiah terbaik. Aku pergi mandi. Ingat minum susu okey. Hai, nama saya Juo Yuan. Aduh, memang bertemu sesama. Tak sangka sampai di Sabah pun boleh jumpa orang Hong Kong. Awak main apa? Awak belum perkenalkan diri lagi. Nama saya Dongling Radzi. Boleh tak beri muka ikut saya pergi berjalan-jalan di pantai? Saya rasa kita agak-agak tak terlalu kenal. Itu benar, tapi hari ni Valentine. Kita anggap saja sebagai pertemuan semula dan permulaan baru. Jadi hari ni jadi hari peringatan kita. Kalau pilih semula tak semestinya saya akan pilih awak. Lihat betapa bersungguh-sungguhnya awak. Kalau saya janji pasti saya lakukan.